Hari ni aku nak unboxing untuk produk ni, Liven air fryer. Liven spek dia 220 volt, 550 watt, 1.8 liter, model KZ-1812. Okay. Ni tadi aku dah buka lah. Okay. Dalam dia ini kepala dia kecil je. Tengok, kecil je. Ni plug kabel dia boleh cucuk. Aku suka air fryer yang macam ni lah, sebab dia portable. Jadi kau boleh bawa ke mana-mana. Ini touchscreen. Kalau ada power boleh lah guna. Okay, apa lagi dalam ni? Dia bagi kau power cable yang kau boleh cucuk. Ni dia punya tempat isi makanan lah. Ni boleh tanggal silikon. Ni pun silikon. Jadi okey, dia tak licin. Jadi jika kau nak bawa mana-mana, aku demo jika kau katakan nak bawa benda ni pergi piknik ke, boleh tak macam ni. Okey, tak macam ni. Kau bawa dengan dia punya kabel lah. Bila nak guna, tak macam ni. Okey, tekanlah setting berapa banyak suhu yang kau nak guna untuk makanan kau. Bawah ni letak makanan. Okey. Video seterusnya aku akan buat lah. Nanti aku letak makanan dalam ni, kita tengok berapa lama makanan tu okey ke tak, suhu dia macam mana, lambat ke nak masak. Tu dalam video seterusnya. Untuk video hari ni rasa itu je lah. Okey guys, terima kasih.